Ha. Okay, bila termosak ni jam, itu yang membuatkan temperature dia naik. Sebab apa dia dikarat macam ni? Punca satulah sebab dia tak pakai coolant. Okay, Assalamualaikum. Okay, hari ni ada sebiji proton wira. Okay, masalah kereta ni, owner komplain dia temperature dia naik. Dia kata naik tu bila dia naik bukit lah. Dia naik bukit, dia jadi temperature tu naik. Tapi tak naik habis, naik dalam lebih daripada tengah tu. So, bila kami check, first saya check dia punya radiator lah. Ni radiator dia. Tengok sini ya. Memang radiator dia dah ada kesan karat lah. Ada karat dalam tu. Okay, yang kedua saya check dia punya pressure test lah. Nak tengok ada bocor ke tak. So, bila saya check, memang tak ada bocor. Cuma yang masalah sekarang ni sebab air, dia pakai air pipe. Dia tak pakai coolant, jadi berkarat lah radiator dia ni. So, yang kedua, masalah dia punca daripada dia punya ni. Thermostat. Okay, untuk thermostat dia ni dah berkarat. Dan dah jam. Okay, ni thermostat lama dia. Kita boleh compare lah thermostat lama dengan yang baru. Okay, bila thermostat ni jam, itu yang membuatkan temperature dia naik. Sebab apa dia dikarat macam ni? Punca satulah sebab dia tak pakai coolant. Dia pakai air pipe je. So lama-lama memang akan berkarat lah radiator dengan semua sistem. Okay, bila dia pakai air pipe ni, dia effect pada semua sistem penyejukan enjin dia lah. So jadi dia berkarat dekat radiator, dekat thermostat sekali. So sekarang kita akan tukar thermostat baru. Kita akan cuci balik radiator dia dengan kita masukkan coolant. Okay, dah settle semua tu, dah tukar thermostat apa semua. Kita akan masukkan coolant Yakult ni lah. So lepas ni kita akan test lah, okey kita okey. So siapa-siapa ada masalah macam ni, kena buat checking dulu lah. Sebab tak semestinya masalah pada thermostat, jadi pada masalah lain juga. So siapa-siapa ada masalah macam ni, boleh cari kami kat Kedai Wizi.